tahu ke apa life purpose anda? Ramai sebenarnya tak tahu life purpose diri sendiri. Ni bukannya tak normal. Biasa saja. Masa saya buat program siswa 30 tahun dulu, ramai pelajar-pelajar memang tak tahu apa dia punya life purpose. Dan masa saya buat program pembangunan usahawan muda, sama juga ramai yang tak tahu apa life purpose dia. Dia tak tahu apa tujuan hidup dia dan dia hidup ikut aja, ikut arus, ikut kawan, kan, ikut apa yang dapat. Dan ni tak optimize lah. Maksudnya kita boleh jadi lebih baik lagi. Jadi macam mana kita nak cari life purpose ni? Okey. Satu, kita pilih apa yang bagi kita rasa bersemangat, kita rasa macam fokus, kan? Jadi kalau katakan dia kata, dia rasa bersemangat bila main Mobile Legend, mungkin life purpose dia, tujuan hidup dia untuk main Mobile Legend, kan? Ada tak benda-benda yang kita rasa bersemangat bila nak buat? Ataupun satu benda yang kacau kita punya minda. Kita maksudnya kita macam, kalau buat benda ni kan bukan lagi bagus, kan? Contohnya kalau dia jenis yang pandai mekanik ke apa, kata kenapa kereta kita tak buat macam ni, kita adjust sikit mungkin boleh, kan? Jadi benda tu mungkin dia punya life purpose untuk elokkan benda tu. Ataupun dia tengok society, dia rasa macam society ni boleh jadi lagi bagus. Dia pun pandai cakap, dia boleh cerita apa dia punya niat untuk membangunkan masyarakat, ke boleh jadi ahli politik. Mungkin life purpose dia jadi ahli politik. Ataupun apa yang rasa kita buat free pun tak apa. Contoh buat free yang tak apa. Contohnya kalau dia suka main-main dengan benda-benda program kecil untuk buat satu benda macam remote control apa benda ke, kan. Dia tak kisah keluar duit sikit dia nak buat. Mungkin tu dia punya life purpose. Ataupun apa masalah yang dia rasa patutnya tak terjadi, kan. Jadi macam contohnya macam dia nampak kucing-kucing terbiar, anjing-anjing terbiar. Jadi dia rasa patutnya tak macam ni. Boleh jadi dia punya life purpose. Jadi life purpose ni boleh datang dalam pelbagai bentuk. Bukan satu cara tu je untuk dapatkan life purpose. Lepas ni saya akan ceritakan cara-cara lain untuk check life purpose kita, sama ada kita nak dari pelbagai cara, daripada benda yang praktikal, yang normal, kepada benda yang agak-agak pelik hingga ke metafizik. So kalau anda berminat konten-konten macam ni, follow lah.